Assalamualaikum guys, kita kembali lagi di Hard Channel. Jadi untuk video kali ini kita akan buat video lain dari yang lalu kita buat. Jadi video kali ini kita akan buat video unboxing. Jadi hari ini kita akan unboxing Beyblade Unyo Achilles. So siapa yang baru di sini, jangan lupa untuk like, share dengan subscribe, okay? Dan jangan lupa untuk follow IG saya yang ada description kat bawah. Jadi apa tunggu lagi, kita akan mula review. Jadi saya ikut ni masa hujang, tak tahu dengan kedok suara saya ni. Jadi ya, tu je lah. So ini bukan Beyblade biasa yang saya beli. Ni cuma Beyblade jenis panggil apa ni, Pre-Love. Saya tak nak sebut Pre-Love. Jadi ni Beyblade Pre-Love yang saya beli dalam harga berapa tau, dia ingat lah. Saya beli sekali dengan Beyblade yang lain, Beyblade jenis yang ada Storm Pegasus tu. Jadi saya beli yang dua lah. Saya buka dah Storm Pegasus, yang ni saya dah buka lagi. So ya, jom kita buka. Maaf, ni bukan plastik bising sangat. Okay, so ni aja Beyblade yang kita akan review. Jadi dia ingatlah khabar ni Beyblade jenis ori Takara Tomy. Murah je saya beli. So ya, jom kita buka. Ni kelas saya kena kat kamera tu. Nak fokus mana tu? Sudah tahu nak mana kamu dia kau jaga. Okay, so ini dia Unyo Achilles. Okay, so ya, so jom kita mula review Beyblade ini. Okay, so ni lah part-partnya kita akan dapat dalam kita unboxing dalam bekas Tupperware. Itu Beyblade ini kita pakai. Kita akan review mula dengan ni dahulu, Complete Focus Kedok. Okay, so ini adalah chip. Okay, so panggil ni Beyblade ni. So ni adalah chip yang selalu pakai kat depan muka ni. Macam tu. So ini adalah chip Achilles. Jadi korang nampak kena chip ni Achilles yang ke evolusi yang ketiga. So korang boleh tengok kat sini, chip ni tak ada stiker. Ni kat belakangnya. So kita akan tengok gigi dia. So tak tahu lah fokus kedok kamera ni. Ada terdapat lagi, ada tulis kat bawah ni. Kalau korang nak pakai chip ni, ni untuk right spin, pusing arah kanan lah. Weight dia, kau tahu kan weight ni kan? Weight ni bernama Zen. Kau boleh tahu weight ni pakai kat X-Dragon, Beyblade X-Dragon. Jadi ni weight berwarna emas. Kat tengah tu tak kena warna emas. Jadi kalau kau nak tahu dengan weight ni ada bintang kat belakangnya. Kat sini saya ada 3 bintang. Jadi ini adalah layer Unyo. Jadi layer ni kau boleh pakai, ada 2 mode. Ni untuk speed mode. Kalau kau pakai Beyblade ni lah. Ni mode yang pertama macam ni. Ni adalah speed mode.
Lepas tu yang kedua, kita boleh pakai dengan macam ni. Ni untuk keadaan saya, ni untuk power mode. Macam tu. Jadi inilah disk convert. Jadi yang special dengan disk ni, kau boleh tukar macam layer juga. Kau boleh tukar dari mode, 2 mode. Balance tu kita boleh buat seimbang. Yang kedua, unbalance ni kita boleh buat seimbang. Jadi biasanya tunjuk macam mana nak tukar daripada mode. So ini adalah mode unbalance. So kalau kau nak tukar jadi balance, kau kena tolak bawah ni. Kau pusing. Macam mana? Boleh dah. Tadi kau orang kena pusing kat lawang atau ya, kat ketak ni, dekat sebelah ni, tekan bawah. Sekarang ni masuk dalam mode balance seimbang. So driver ni adalah driver X10 Plus. Driver ni kau boleh tukar pada 3 mode. Yang pertama, attack tu serangan. Yang kedua, defense, pertahanan. 3 stamina. Macam mana kau nak ubah punya mode? Mula kau tarik naik atas. Lepas tu pusing. Yang ketiga, mode stamina. Sampai situ je guys. Saya pun tak boleh buat benda tu. So kita akan pasang semuanya. Okay, so kita dah sudah review rabbit ni. So kita akan buat test pin dengan test battery. Okay, so kita akan buat test pin mula dulu dengan Beyblade ni, Unyo Achilles. Boleh dengar suara saya. Kejap. So kita akan pakai launcher yang ni. Ini pun original. So ya, kita buat test pin dulu lah. Kita akan buat dalam mode stamina. So itu adalah mode stamina. Sekarang kita nak masuk dalam mode defense. Mode defense sama macam mode stamina, lebih kurang. Tapi defense good sikit-sikit. Okay, so sekarang kita akan buat test battle dulu lah. Jadi sini saya akan pakai 3 Beyblade je. So 3 Beyblade ni kita akan buat battle Beyblade ni. Okay, jom. Yang pertama kita akan melawan antara Unyo Achilles dengan Heaven Pegasus. So
lagi pemenang Evan Pegasus. Perlawanan yang kedua, kita akan berlawan antara evolusi Achilles, iaitu Jose Achilles yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ni punya Achilles. So jom kita battle. So kita akan tukar pada mode defense kepada mode stamina. Jadi untuk pusingan yang kedua, banyak Achilles menang dengan semua mata. Perlawanan yang terakhir, yang Beyblade yang saya beli dengan dua ni, yang sebelah kiri ni adalah Storm Pegasus, yang sebelah kanan adalah banyak Achilles. So kita tengok siapa yang paling kuat. Jadi saya dengar combo ni, stop combo Kang. Ni driver yang saya beli dengan lagi sebelah Achilles. Patutnya driver destroy dengan saya pakai kabel lah ya. So ya, kita akan tukar dengan driver ni, driver dengan sebelah kiri. So ya, jom kita battle. Hampir numbers tu. Lagi kita maaf pasal tadi sebab beras tu tadi. So kita akan buat battery semula. Kemudianlah stop tergesa. Jadi macam mana pendapat korang dengan Beyblade ni? So pendapat Beyblade orang kira ni menarik juga Beyblade ni, sebab saya nama dah nak ingin Beyblade ni. Tak tahu kenapa driver ni dia tukar pada 3 mode. Attack ni dah boleh tukar. Biasa ni macam driver extend biasa, tapi tak ada stiker dengan Beyblade ni. So sebelum kita akhir video ni, saya nak bandingkan antara Achilles yang saya ada. Okay, so ni saya ada Achilles ni je yang saya ada, 3 je. Yang pertama ada Z Achilles, yang kedua Jose Achilles, yang terakhir Phoenix Achilles. Ni yang fit. Kau yang ori tu susah cari, so ini yang susunan. So itulah untuk video kali ni. Jangan lupa pada video akan datang, ok? Kalau korang nak tengok video unboxing lagi, korang komen kat bawah ya. Tak tahu lah korang lain komen ke tak. So itu je lah video ni, video kali ni. Ok, bye. Assalamualaikum.